Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang mendengar podcast Suara Pendidikan. Saya Zuhaimi selaku hos anda pada hari ini. Tajuk perbincangan kita sangatlah penting, iaitu bagaimanakah seorang guru dapat memainkan peranan penting bagi memperkasakan pendidikan anak-anak gelandangan. Oleh itu, menemani kita pada hari ini 4 orang tetamu jemputan untuk berkongsi pandangan dan pengalaman mereka. Sebelum itu, boleh cik-cik semua perkenalkan diri masing-masing. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Nama saya Dr. Nurul Adrina Syakira binti Muhammad Syahrudin, merupakan salah satu pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Terima kasih kepada Encik Moderator. Nama saya Adisa Suhada binti Abdul Hadi daripada Wakil Guru Sekolah Menengah SYP 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Cik Syikim, merupakan wakil daripada NGO Didik Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syahzana Nabilah binti Badri. Saya wakil Badan Bukan Kerajaan daripada Persatuan Kebajikan Ehsan Anak Gelandangan Kuala Lumpur. Okey, bagi persoalan pertama kita pada hari ini, saya ingin menanyakan soalan kepada Dr. Adina. Sebagai seorang pendidik di peringkat universiti, bagaimanakah peranan seorang pensyarah dapat membantu memperkasakan pendidikan anak-anak gelandangan sama ada melalui penyelidikan, latihan pelajaran atau program khidmat masyarakat? Silakan. Terima kasih kepada moderator untuk menjawab soalan tersebut. Apakah sebenarnya peranan saya sebagai pensyarah? Pensyarah bukannya sekadar menyampaikan ilmu di bilik kuliah, tapi sebenarnya adalah untuk membentuk kesedaran sosial dan empati kepada bakal-bakal guru. Dalam memperkasakan konteks pendidikan anak-anak gelandangan, saya berusaha melatih pelajar untuk memahami bahawa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang bersifat sejagat tanpa melihat latar belakang ataupun status sosial seseorang. Melalui pengajaran dan latihan praktikum, saya menekankan pendekatan pedagogi inklusif, iaitu kaedah yang menyesuaikan cara pengajaran mengikut keperluan murid. Saya juga menggalakkan mahasiswa terlibat dalam aktiviti komuniti seperti program sukarelawan, pendidikan bersama NGO atau sekolah alternatif supaya mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan anak-anak gelandangan dan memahami cabaran sebenar yang dihadapi oleh mereka. Selain itu, saya juga berperanan sebagai penghubung antara universiti dan masyarakat dalam menjayakan kerjasama untuk membuka ruang pembelajaran tidak formal kepada golongan yang tercicir dalam sistem pendidikan. Itu sahaja. Terima kasih atas perkongsian tadi. Kini, kita dengar pula pandangan daripada guru, iaitu Cikgu Alisa yang kerap membantu anak-anak gelandangan. Cikgu, bagaimanakah guru boleh berperanan aktif memperkasakan pendidikan gelandangan? Terima kasih kepada Encik Moderator. Bagi menjawab persoalan Encik Moderator tadi, sebagai guru, saya percaya setiap anak berhak mendapat peluang untuk belajar dan berjaya tanpa mengira latar belakang. Saya sedar mereka berdepan dengan cabaran yang besar seperti tiada rumah tetap, kekurangan kemudahan, malah ada yang hilang semangat untuk terus belajar. Namun, di sinilah peranan kami bermula, memberi keyakinan, harapan dan kasih sayang kepada mereka. Oleh itu, saya cuba menyesuaikan cara mengajar yang mudah seperti membuat aktiviti yang menarik, belajar di luar kelas dan menggunakan bahan yang mudah. Kami juga turut bekerjasama dengan pihak NGO untuk menyediakan kemudahan asas seperti peralatan sekolah, alat tulis, pakaian sekolah dan ruang belajar yang selesa kepada mereka. Bagi saya, kejayaan bukan hanya apabila mereka mendapatkan grade yang tinggi, malah apabila mereka berani bermimpi dan terus berjuang kerana disitulah terletaknya makna kami sebagai seorang guru. Okey, sekian, terima kasih. Ya, baiklah, kita beralih kepada wakil NGO Pendidikan Didik Malaysia. Berdasarkan pengalaman Cik Syikin, apakah cabaran utama dalam memastikan anak-anak gelandangan terus mendapat peluang pendidikan dan bagaimana Didik Malaysia membantu mereka? Terima kasih atas soalan. Antara salah satu cabaran terbesar yang saya hadapi ialah untuk memastikan anak-anak gelandangan ni mendapat
pendidikan yang berterusan. Sebab kita tahu anak gelandangan ni tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, yang mana mereka hidup secara berpindah-pindah, dan keadaan ini menyukarkan mereka untuk untuk konsisten hadir ke sekolah. Selain itu, ada juga cabaran dari segi dokumen rasmi, yang mana mereka ni tak ada dokumen rasmi seperti kad pengenalan dan juga sijil kelahiran, dan perkara ini akan merumitkan mereka untuk pendaftaran ke sekolah harian lah. Jadi kami di Didik Malaysia sedaya upaya untuk menolong dengan memberikan kelas pembelajaran alternatif kepada mereka supaya mereka boleh belajar tanpa perlu risau perlu hadir ke sekolah seperti anak-anak biasa. Selain itu, kami juga ada buat kolaborasi dengan sekolah-sekolah tempatan dan juga agensi kerajaan yang lain lah, untuk dalam menyediakan menyediakan kemudahan asas seperti buku, seperti alat tulis, seperti pakaian sekolah mereka. Jadi yang paling penting adalah kami nak anak-anak gelandangan ni rasa mereka dihargai dan juga mereka layak untuk mendapat pendidikan yang sama seperti anak-anak yang lain. Jadi bila mereka rasa dihargai, mereka akan lebih bersemangat dan juga mereka lebih yakin untuk belajar dan ubah masa depan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Baiklah. Cik Syazah, sukarelawan kebajikan seperti Persatuan Kebajikan Ihsan Anak Gelandangan Kuala Lumpur pula banyak membantu dalam aspek sosial. Boleh Cik kongsikan bagaimana sokongan itu diberikan? Okey, terima kasih kepada Encik Zuhaimi selaku moderator kita pada hari ini. Ya, betul, kami banyak memberikan bantuan dari segi kebajikan dalam aspek makanan, pakaian, alat tulis dan juga pembiayaan yuran sekolah, supaya mereka ini tidak merasa merendah diri dan tidak berputus asa untuk melanjutkan pelajaran. Dan kami juga telah bekerjasama dengan guru-guru sekolah serta kaunselor untuk menjalankan aktiviti secara berkumpulan dan kem motivasi untuk mengatasi masalah trauma akibat tekanan hidup. Apabila emosi mereka stabil, barulah mereka boleh fokus dalam pelajaran. Menarik sekali. Okey, sebelum kita akhiri, mungkin wakil tetamu boleh berikan sedikit kata harapan untuk masa depan anak-anak gelandangan ini. Okey, baik Encik Zuhaimi. Harapan saya ialah saya mahu masyarakat semua hentikan stigma terhadap anak-anak gelandangan ini, kerana mereka bukan sahaja masalah, mereka bukan bebanan hidup, tetapi mereka ialah potensi yang boleh digilap. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian yang bermakna ini. Dari sini kita boleh lihat betapa pentingnya peranan guru dan komuniti masyarakat dalam memperkasakan pendidikan anak gelandangan. Sekian sahaja podcast pada hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi.